Halo, Assalamualaikum. Welcome back to our channel, Shabella Channel Official. 什么节奏必修，多偶尔还能给他做退休。Makan gagal, kau dapat padu dan ada. Gaduh kaki. Halo, korang dah tengok konten minggu lepas dah? Kalau belum, korang kena tengok, okay? Konten saya surprise husband saya. So, hari ini, apa yang saya nak buat adalah, korang tahu tak? Aku dah lama gila nak buat benda ni. Tapi aku tak tahulah kenapa hari ni baru aku boleh buat. Sebabnya aku memang malas. Bukan malas tau. Dia macam penat gila. So basically sekarang aku tengah proses makan eat clean. Sebabkan apa faktor-faktor tertentu lah. So bila aku makan eat clean, so semua benda aku akan bakar. So oven aku dah macam tak tahu nak kata, dah gentong dah. Aku dah lama tak mencuci oven aku. So korang kena tengok hari ni adalah aku nak mencuci oven aku. Kita tengoklah oven berniaga sekali. Tapi oven berniaga memang setiasa hari lepas pakai aku memang cuci lah. Tapi untuk oven aku makan ni macam kadang-kadang lepas makan aku dah penat, aku baring, aku tengok TV, aku tengok YouTube, macam tu. So jom, korang kena tengok oven aku. Okay, basically ini adalah ruangan oven aku. Nampak tak ada pisang kat situ? Itu dah basuh dah. So, itu adalah oven aku. So, yang ni untuk aku oven baking. Lepas tu ini oven aku untuk aku. Ni air fryer tau. Dia sekali air fryer dan sebagainya. So, kita akan bawa keluar ni. Korang tengok dulu. Yup. Woohoo! Okay, so ni microwave aku still okay. Tapi kita akan lap-lap juga sekejap lagi. Tapi kita akan tak nak lap kat sini. Panas dia kat sini. Okay. Ni semua barang-barang yang aku akan gunalah untuk aku nak makan tengah hari. Aku basically dekat rumah seorang-seorang je. So macam benda kecil-kecil je yang aku perlukan. Bersihkan dekat sini sebab lebih senang lah, lebih mudah untuk korang tengok. Dan sejuk sikit lah. Tak adalah panas. Kita akan gunakan seaway ni. Seaways. Ni best way. Okay, so aku close up lagi sekali kat korang, nampak tak? So kita akan kemaskan dekat dalam ni. Kita akan spray benda ni, pancut-pancut dulu. Pancut-pancut dulu. Okay. So kita akan pakai ini. So senang weh, korang nampak tarik macam tu. Dia boleh bergerak. So first kita akan lap dulu. Dekat pintu dia ni. Gosok-gosok sikit. Kita start dengan pintu dulu. Biasanya aku masak ni, basically aku selalu masak bakar-bakar lah, ayam bakar, ikan bakar macam tu. Semua yang bakar-bakar. Guys, aku akan lap ni. Kita akan bagi dia berkilat sikit supaya dia tak berminyak-minyak. So dekat luar ni pun sama. So kita tunggu sekejap dekat dalam tu supaya dia dia beradsorb lah dengan benda tu. Korang tunggu je, stay tune je kat situ. Yang ni pun korang boleh spray-spray. Lepas tu korang lap je. Kita lap-lap. Korang nampak tak? Dia nampak berkilat dah tu kan? So apa-apa yang ada berminyak tu, korang lap dah celah-celah dia tu. So now kita dah dekat 30 minit kita dah biarkan kat dalam ni. Kita akan mengelap-ngelap kat dalam ni. Geli weh. So kita akan lap-lap dan gosok-gosok sikit kat dalam ni. Kita akan kaut semua sabun-sabun ni. Kita gunakan kain ni dulu. Kita buat yang bawah dulu. Korang tengok.
tak akan ambil sabun-sabun tu. So, saya sebenarnya ada planning tau untuk upgrade saya punya oven ni. Saya macam nak planning saya macam nak beli T-Gen. Tapi kita tengah kumpul duit lagi. InsyaAllah. So itu saja. Kalau tengok kat sini dah cantik dah, clear dah. So kita akan letak balik dekat tempat dia. Ini final look. Dah cantik dah, dah berkilat. So dia dekat situ cantik macam tu je. Saya rasa setakat tu saja untuk konten hari ini. Terima kasih pada yang follow, dan kalau korang suka video macam ni ataupun korang ada idea-idea ataupun cara nak hilangkan yang hitam-hitam tu, korang boleh komen dekat bawah, okay? Jangan lupa like, comment and share. Bye-bye. Assalamualaikum. 有个铁路必修，多偶尔还能给人分退休。Makan gagal, goddamn, padu ada, gado tapi tetap satu. Pagi-pagi dah start gelap, cara roman panggung tak tetap. Family challenge sampai come on, muka penuh tepung janji, konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel, anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa kriol life, tak pura-pura, kalau tengah drama pun tetap mesra. Sabarlah channel Pisau, kalau tak tidur mati rindu bro. Like, comment, share and follow, sebab di cinta kita satu dunia nak tahu.